Hai korang, hari ni Cik Nak ada beli rak baru dari Shopee. Sedang memasang ni. Tapi itulah ada yang Cik Nak tak puas hati. Lantai dia ni tengoklah dia punya cat tu macam mau terbuka sudah. Dua-dua lagi tu. Tapi bagian bawah dia okey pula. Patutnya bagian bawah lah yang terkena tu kan. Tapi tak apalah. Biasalah barangan yang main order ni online ni kan. Kita bukannya nampak pun. Terimalah hakikat. Akhirnya mula kita memasang. Orang nak tahu pasangnya ada 2 kali tau buka. Pasang buka apa pasang. Aduh. Cik Nak untuk ni di dapur. Sama dapur Cik Nak tengok. Cik Nak letak di sini. Nampaklah kemas sikit. Taklah banyak, sikit je. Bila barang tu bertindih kan dia nampak. Faham je lah dapur. Tapi itulah. Semuanya hitam. Sebab Cik Nak minat warna hitam. Anak Cik Nak cakap, "Mak, kenapa hitam semua barang mak ni?" Nampak macam mana orang tua minat, apa boleh buat. Terimalah. Dalam musik hitam, dinding hitam, baju hitam, perabot hitam. Bolehlah kan. Dah buat macam mana lagi. Dah kita minat warna hitam. Kita kemaslah dapur. Serba bolehlah. Bolehlah kan. Inilah hasilnya korang. Tengok. Kemaskan. Kemaslah sikit bah. Okey korang, sampai sini ya. Bye-bye.